Zaman sekarang ni, barang ori, jujur, susah nak jual. Buat tipu lagi senang kaya. Ini dia contohnya. Kita jual harga special bawah 210,000 untuk kereta Toyota Alphard SC tahun 2021. Grade original. Yang penting bukan grade R lah. Mileage pun original. Let's go, kita tengok sama-sama. Sebelum tu, yang berminat nak carikan kereta Toyota Alphard SC macam ni, boleh WhatsApp saya di 0177145604. Let's go. Okay, nampak ni depan mata ni, ini adalah Toyota Alphard SC tahun 2021 AGH30. So yang ni bukan 4 wheel drive, AGH35 bukan, yang ni AGH30. Two wheel drive. Okay, boleh nampak kat sini, condition memang original Ini kereta ni original. Condition ni macam ni. Kereta grade tak silap 3,5 ke 4 ni. Tapi bukan kereta R. Yang pasti bukan kereta R. Let's go, kita tengok bahagian interior dalam. Mileage semua kita tunjuk, jangan risau. Yang ni dah ada blind spot Untuk Alphard tak semestinya ada blind spot dan juga ada DIM. Walaupun dia spek yang paling tinggi, itu ada optional daripada Japan. Kita owner dekat Japan boleh order, boleh request. So yang ni yang betul-betul original. Untuk Alphard SC spec, original dia, base spec dia datang dengan full leather macam ni. Dan ada memory seat. Ini adalah original. Memang semua, walaupun paling pelik pun, memang dia akan ada dengan memory seat dan juga electronic seat serta leather seat. Untuk bahagian pemanas dan penyejuk ni pun optional. Ni DIM dia optional. So yang ni dah ada DIM. Boleh tengok mileage dia berapa Yang ni 40 lebih lah mileage dia. Mileage original 44,000. So kita nak jual bawah 210,000. Kereta tahun 2021. Memang terbaik. Promosi akhir tahun. So yang ni condition memang macam ni, original. Infotainment dia original, tak silap saya yang ni Carrozzeria. Original dia sebenarnya dia tune by Carrozzeria ataupun daripada Panasonic. Tak ingat lah. Tapi seingat saya Carrozzeria punya tuning. Okay, kita tengok bahagian belakang. Model ni sunroof, moonroof, roof monitor pun optional. Sebenarnya untuk Toyota Alphard SC, dia kalau betul-betul dia kosong betul. Tapi yang ni dia ada roof monitor. Sunroof ada orang tak suka. Saya pun tak suka sunroof. Sebab bila pakai waktu tengah panas, kita tarik sliding dia, kita tarik punya curtain dia, still wap haba luar tu masuk. Kecuali kena pakai tinted dekat bumbung tu, lebih Jadi aircon kena kuat sikit, baru rasa sejuk kalau ada sunroof. So yang ni original condition macam ni. Dia original dia memang dia akan turun dengan electronic seat. Bahagian ni bukan pilot, yang ni adalah captain seat. Dia besar, captain kapal kan seat dia besar. Pilot seat dia tak besar. So yang ni captain seat. Okay, and then dia ada perehat kaki dan juga yang ni boleh tarik ke depan ke belakang lah. Yang ni elektronik memang ada. Ini function wajib lah. Memang SC spec mesti ada. Dia bukan optional. Untuk karpet ni ada optional. Ada color dia datang color coklat, ada datang hitam, ada kadang datang hitam bercorak macam ni. So yang ni adalah optional. Yang ni laluan ke belakang ni original memang macam ni. Seat hadapan ni electronic seat juga untuk driver passenger hadapan ni adalah original. Memang spek dia sedia ada. Dia bukan optional. Memang wajib ada. And then belakang dia ada headrest. Ni original dia macam ni. Curtain ni pun original. Curtain untuk 4-4 tingkap hanya ada pada SC spec. Kalau spek lain tak ada. Untuk recon lah. Kalau kereta spek Malaysia lain. Tu lain cerita. Yang ni optional. Roof monitor ni optional. Aircon 3 zone bukan optional. Ini wajib. Features wajib bagi SC spec. Dan juga 2 power door serta power boot. Yang tu adalah wajib. So memang itu yang wajib untuk sebuah kereta Toyota Alphard SC spec. And then nanti saya buat satu konten lagi yang lebih menarik untuk kereta ni. Ada yang features-features yang terselindung, ramai orang tak tahu dan terkena. So yang ni depan mata ni, yang ni tak ada tire spare, dia ada repair kit tire lah. Dia tire spare dia sebelah kanan. Kalau tak ada buka memang tak ada. Maknanya ni repair kit tire. Dia power boot ada. Okay, so yang berminat nak dapatkan kereta macam ni, boleh WhatsApp saya di 0177145604.
ingat recon, ingat Nabi. Cari recon, cari Nabi. Cari yang trusted, bayar duty penuh. Yang grade original, mileage original. Tiada sebarang penipuan, itu yang terbaik untuk anda. Okay. Bye-bye.